Demikian dalam masalah yang lain ialah masalah puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukan daripada sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Ulama-ulama hadis berbincang tentang apa maksud Nabi bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Setengah mazhab meminta supaya siapa saja musafir kena buka puasa. Seperti mazhab Abu Daud Al-Zahiri dan juga pandangan sebahagian daripada Ja'fari. Mereka menyatakan kalau musafir kena buka puasa, pasal Nabi kata bukan sesuatu yang baik satu orang tu dia berpuasa ketika dia musafir. Hadis ni setelah diteliti oleh para ulama hadis, dilihat dengan berbagai sudut, dilihat hadis ini mempunyai sebab musababnya yang dinamakan dalam ilmu hadis sebagai sabab wurudil hadis. Sebab wurud hadis, punca sesuatu hadis itu disebut oleh Nabi. Nabi sebut hadis ini pasal dalam suatu musafir baginda tengok ada orang punya gelut nak puasa sampai dia pitam sedangkan dia musafir. Nabi tengok pasal apa? Dia tadi pitam, tak tahan. Nabi kata bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Maksudnya sesiapa yang tahan nak puasa dalam keadaan musafir sampai rebah-rebah, maka itu menyanggahi tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam.